PCOS ni dia bukan masalah sis, dia adalah masalah hormon. So macam mana nak saring dia? Saring dia senang saja. Jumpa doktor, buat ujian darah dengan buat ujian ultrasound ataupun scan lah. So bila dah start risau, kena datang jumpa doktor sebab period yang tak teratur ni ataupun tak datang period ni benda yang bukan boleh dibiarkan. Nak as a woman ataupun wanita. Okey, kepada yang tertanya-tanya, PCOS ni dia perlu datang jumpa doktor kalau nak kahwin je ke ataupun nak hamil saja ke? Jawapan dia tidaklah. PCOS ni dia boleh terjadi pada semua lapisan umur, termasuklah remaja lah, termasuk remaja yang belum berkahwin, dah berkahwin. Yang pra-menopause pun boleh kena PCOS juga, okay? So, standardized saringan standard untuk rule out PCOS usually ultrasound dan juga ujian hormon ataupun ujian darah. Sebab, kenapa kita banyak tekankan kena check PCOS? Sebab PCOS ni dia boleh lead kepada masalah lain. Contohnya, masalah pre-diabetes ataupun diabetes, masalah kolesterol, masalah keguguran rambut dan sebagainya, masalah infertility, dia efek kesuburan dan juga dia boleh menyebabkan masalah seperti kanser rahim kalau dibiarkan. Sebab kalau PCOS dia ada risiko kepada endometrium hyperplasia di mana ada penebalan dinding rahim yang kronik, susceptible ataupun high risk kepada kanser rahim. Okay? Untuk mereka yang bukan aim untuk hamil, rawatan dia sedikit berlainan daripada orang yang memang aim untuk hamil dengan segera. And then kita tengok berapa umur dia, and then tengok berapa dia, orang kata apa risiko dia dan macam lagi. So setiap orang yang PCOS, rawatan dia berbeza. Kenapa kena rawat PCOS walaupun yang belum berkahwin? Sebab PCOS tu kalau dibiarkan dia akan menyebabkan rintangan insulinnya makin teruk, risiko kanser rahim, risiko kecil manis, risiko darah tinggi, risiko kolesterol. Macam tu. So dia adalah orang kata satu penyakit yang kalau kita biarkan dia akan jadi komplikasi yang lebih besar.